Rakyat harus melihat dalam sudut pandangan yang luas dalam menilai kebaikan pembangunan yang disalurkan oleh kerajaan khususnya di kawasan luar bandar. Ini ditegaskan ahli Parlimen Beluran yang juga timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Datuk Ronald juga mahu rakyat tidak memikirkan bahawa wakil rakyat tidak membawa pembangunan. Sebaliknya, perlu melihat pembangunan disalurkan secara berterusan meskipun belum sampai ke tahap yang memuaskan. Katanya rakyat perlu meyakini kemampuan kerajaan pada masa kini yang prihatin terhadap keperluan pembangunan sesebuah kawasan. Beliau juga menggesa para pemimpin akar umbi agar lebih proaktif dalam menyuarakan keperluan pembangunan serta permasalahan rakyat kerana kerajaan sentiasa berusaha membela kebajikan rakyat. Datuk Ronald berucap dalam majlis pemimpin bersama masyarakat di penempatan Bestaria Kampung Kopuron Telupit. Dalam majlis ini, beliau meluluskan permohonan penduduk kampung untuk pembinaan sebuah gelanggang bola tampar dan mesin jahit untuk golongan wanita di kampung berkenaan.